Apa beza headphone yang aku pegang ni dengan headphone yang kebanyakannya ada dalam market yang selalu korang tengok ada super bass, noise cancelling lah apa semua kan. Sebenarnya headphone yang aku pegang ni dia lebih kepada studio punya version lah. Studio punya version tu maksud dia macam kebanyakannya studio akan guna yang ini. Kebanyakannya studio daripada studio recording, studio editing, semua akan gunakan headphone yang macam ni lah kebanyakannya daripada Audio Technica ni. Okay, so ikutlah version dia. Ada yang version rendah sikit, ada yang version tinggi sikit. Tapi as long as dia punya brand Audio Technica dan model dia adalah sama ATH, kebanyakannya sangat sesuai untuk kegunaan studio ataupun kegunaan editing. Kalau siapa yang selalu record video, kemudian nak edit, so better korang boleh pergi ke headphone yang ni sebab korang akan dengar clear tau. Bunyi dia sangat flat. Bunyi dia memang sangat flat, dan kalau nak dibandingkan dengan headphone yang lain tu kebanyakannya dia dah siap boost tau. Macam contoh dia dah boost bass, dia dah boost treble, sebab tu bunyi dia agak sedap. Tapi bila korang guna yang ni, korang akan dengar bunyi dia macam flat tau. Bila buat editing memang sangat sesuai lah guna yang ni. Sebabnya korang akan dengar macam bunyi dia flat, kemudian bila korang dah siap polish apa semua, korang bila dengar kat speaker lain dia akan jadi lagi sedap bunyi dia okay. Kemudian untuk headphone ni juga sesuai lah kalau nak guna dengan kamera mirrorless. Kamera mirrorless ni macam mana nak guna dia? Guna dia untuk monitor lah. Contoh kita record video, kita nak dengar input yang masuk, voice yang masuk dekat kamera tu ataupun dekat mic ke kan. So better guna yang macam ni, okay. Harga dia memang mahal tapi dia punya kualiti, dan korang akan bila barang-barang macam ni, aku memang recommendkan yang agak mahal sikit lah. Sebabnya benda ni more to quality lah, more to quality, kemudian lebih kepada output. Okay, output dia berkualiti. Seterusnya lama-lama mungkin lah korang akan balik lah modal semula kan beli headphone ni, okay. So nak dapatkan headphone ni, korang boleh tengok dekat bawah. Aku sangat-sangat recommend Audio Technica ni, sebab brand dia pun brand yang aku boleh kata agak lama lah. Dan brand Audio Technica ni pun spesifik kepada barang muzik lah. Dia tak ada macam campur-campur barang muzik ke, pergi ke macam campur-campur lah. Okay, so nak dikatakan kualiti, Audio Technica antara brand yang lama lah. Dia setara Behringer jugalah dia punya lama dia, okay. So nak dapatkan, tengok je dekat bawah.